Apabila Perdana Menteri Jepun mengaitkan keselamatan Taiwan dengan keselamatan Jepun, ia menyinggung perasaan Presiden Xi Jinping daripada China. Xi Jinping mengatakan bahawa kita boikot Jepun kerana menghina kita, dan penduduk Jepun kerana sebahagian besar pelancong daripada China tidak pergi ke Jepun. Dan begitu juga apabila ada sekumpulan orang di Bangkok menuduh Perdana Menteri Malaysia sebagai menyusahkan mereka dan dikatakan mengaitkan Trump dengan perjanjian perdagangan bebas. Mereka mengatakan Datuk Seri Anwar bersubahat dengan Trump, tapi sebenarnya tidak kalau diikuti perjalanan cerita rentetan Thailand Kemboja ini. Dan hakikatnya ramai orang pergi ke Hat Yai, mungkin mereka tidak merasa apa-apa tentang tuduhan terhadap Perdana Menteri mereka. Mungkin juga keakraban rakyat Malaysia sama ada dengan penduduk di selatan Thai, Yala, Naratiwat dan Patani itu terlampau akrab. Dan sebab itu dia katakan mereka tak mahu boikot kerana boikot menyusahkan penduduk Islam di selatan Thai. Jadi itu mengamparkan dua cerita yang berbeza, tapi naratifnya lebih kurang sama, cerita yang sama, tapi hakikatnya adalah orang Malaysia ni baik-baik belaka, dikatakan tidak mahu membuat sesuatu menyusahkan negara jiran. Itu yang saya pandang hakikatnya.